refer balik lah. Make sure abang datang kat sini dapat lah, maksudnya dapat untuk download. So file ni lebih kurang 14 MB lah, 14 MB. So memandangkan ini adalah direct download, tak masuk server save file ke rapid tak ada. Mungkin ada yang tak tahu download macam ni. Abang type dia kat situ, type dekat Internet Explorer, enter, automatic file akan keluar, save. Simple tak simple? So benda tu saya menggunakan hosting berbayar lah. Jadi hosting berbayar ni dia ada bandwidth. Bandwidth ni atau data transfer dia limited edition. So saya offer sehingga 7 hari je, sehingga 11 April 2009 lah. Jadi abang dah agak datang sini, untung ke tak untung? Okay. Alright. So sekarang kita nak promote macam mana tau? Kita nak melahirkan leader di bawah kita lah. Nak lahirkan leader ni bukan senang-senang kita cerita kat abang, abang buat wemak, abang tu jadi leader. Tak macam itu. Sebabnya kita nak cari leader ni kena buat backup untuk leader. Cari ramai-ramai leader baru kita boleh kesan. Okey, mungkin abang ni berpotensi di leader. Kita ajar lagi. Okey, nak dapatkan leader kena dapatkan banyak paid member. Nak dapatkan paid member ni bukannya kita ajak PE tu upgrade kepada paid member. So nak dapatkan paid member ni kena ajak banyak ramai PE. Okey, nampak kan? So nak dapatkan PE tu macam mana? Kita bermulalah kuliah saya hari ni ya. Promosi. So hari ni abang untung lah dapat lecturer daripada Universiti Melaya kot. Okey. Cara promosi ni dua kategori lah, online, offline. Itu je. Abang bangun tidur ada online, ada offline. Selebihnya abang tidur tak ada online, tak ada offline lah. Nampak tak? Kita bangun untuk memang dan kita tidur untuk kita tidur dengan lena lah. Jangan tidur nak fikir memang, nanti tidur tak tenang, esok pagi bangun boleh rasa down. Alright. Okey, mula-mula nak buat iklan ni mesti kita ada strategi. Mesti kita ada step-step yang betul lah. Persiapan awal ni kena penting. Macam hari ni kan, abang upgrade. Okey, saya nak iklan. Iklan kat mana? Berita harian. Jangan main sembrono je pergi berita harian iklan, tak tahu apa yang dia buat. Okey. So, persiapan awal dia nombor 1, pastikan kita ada email yang power. Sebab Wema Builder ni adalah sistem yang mana kita dapat PE daripada email, dapat paid member daripada email, dapat info semua daripada email, betul? So, kesimpulannya setiap hari, setiap jam buka email. Macam tu je. Okey, nak dapatkan email ni saya cadangkanlah menggunakan Gmail. Ramai kadang-kadang abang akak tak sedar akaun Gmail ni ada konsep yang cukup bagus lah untuk kita buat perniagaan. Sebab apa? Ada kelebihan Gmail lah. Auto refresh. Kita buka website je, tak payah nak klik inbox lagi lah, dah akan automatic keluar. Kita ada star, signature, vacation reply dan sebagainya lah. Maksudnya ni lah, yang pertama kita ada star. Star ni untuk apa tau? Email-email yang penting baru masuk, tak sempat nak follow up ke, tak sempat nak balas lagi, kita letak aja star. So bila masuk free, petang atau malam, kita klik kat star ni, akan keluar lah email-email yang ada star ni. Nampak tak? Teratur sikit dah mula-mula. Okay, seterusnya. Okey, kita ada signature. Pergi dekat email Gmail lah, klik dekat setting ni. Kemudian kita ada signature lah. Maksud signature ni apa tau? Bila kita hantar email kepada kawan, kepada siapa-siapa kat PE ke ataupun dekat siapa sajalah menggunakan email, secara tak langsung kita bawah ni ada kita punya promosi website. Okey, kat signature ni, klik pada signature, type lah website anda kat sini dan kita klik save change. Okey, tu signature. Penting juga tu. Seterusnya, ni paling penting juga ni. Vacation responder. Kita panggil vacation responder. Okey, bawah signature ni ada panjang sikit ni. Continue dia kat sini lah. Vacation respond. Letak signature, letak kita punya vacation respond, bagi subjek terus terang. Home base part time job, 1000 hingga 5000 weekly. Okey, kita type lah kat sini. Sini nak letak banyak-banyak pun tak jadi masalah. Ya. Kemudian kita klik save change. Autoresponder ni maksudnya apa? Tadi kita bagi signature, kita hantar email, orang baca email, bawah tu ada website kita. Autoresponder pula, orang bagi email kat kita, tak kisahlah dia bagi kartun ke, bagi benda lawak ke, bagi bisnes dia ke, secara tak langsung dia hantar email kat kita, dia dapat email kita balik. Wah, bagusnya dia reply kan. Kalau dia reply, kita letak ni lah. Dia nak promo kat kita, kita bagi kita punya bisnes lagi hebat. Mesti dia rasa pelik tau.
Macam mana orang buat WMA ni ada sistem macam ni, padahal kita guna Gmail ya. Okey, nampak tak? Nampak profesional lah kita buat kat sini. Kuasa email ni, email percuma je, tak payah sibuk-sibuk keluar modal beli email lain, tak payah. Dah ada Gmail dah cukup dah. Okey. Seterusnya, ni contoh. Ni contoh orang hantar email kat saya promote perniagaan sendiri. Dia ada bisnes baru, dia hantar email kat kita kan. Lepas tu dekat CC ada klik details. Bila kita klik tu akan ramai email-email orang lain yang disertakan sekali. Sebenarnya dia telah membuat satu kesilapan yang besar. Sebabnya dia memudahkan masa kita supaya kita promote WMA lagi. Sebab apa? Bawahnya dia reply to all. Dia bagi 50 ke, dia bagi 100, saya kata bagilah lagi 1000. Kita tinggal klik satu button, reply to all, ambil skrip, daftar percuma, send. Automatik semua tu akan dapat. Okey, simple lah. Okey ya. Okey, seterusnya kat sebelah ni kita ada chat. Okey, dekat chat ni pun jangan chat biasa-biasa je. Promote juga website kita kat bawah sini. Walaupun kita buka email, secara tak langsung dia orang akan nampak lah kita punya website, mungkin dia akan klik juga. Okey, bawah ni ada label. Okey, label ni penting. Kita dapat email daripada upline, kita set sebagai follow up PM ke. Upline ajar kita macam mana nak follow up PE, kita set follow up PE warna biru. Berita WMA warna kelabu. Contoh, jom datang aktiviti untuk BFT, business preview, kita set warna hijau. Ini contoh, color tu semua anda boleh setting sendiri. Okey, contoh follow up PM ni, dia kan color warna biru macam ni lah. So PM upgrade kepada member, saya klik dekat sini je. Klik dekat sini, follow up PM, dia akan keluar kat sini. So saya akan klik yang ni dulu. Klik ni, ada email dia kan, klik forward send. Dia dah dapat langkah pertama dalam perniagaan mobil dia. Dia rasa terbimbing tak? Dia akan, bila dia rasa terbimbing, dia akan lagi teruja nak buat dengan kita. Kemudian kita bagi tahu dia, call or email me. Ni contoh email follow up lah. Kita boleh dapatkan daripada leader-leader kita. Jadi kita bagi tahu apa yang menariknya dengan WMA, ribuan ringgit secara online walau anda buta IT. Kita bagi keratan akhbar, bagi dia orang rasa teruja sikit. Okey. Okey, selain itu kelebihan Gmail ni sebenarnya kita daftar Gmail sekali, secara tak langsung kita boleh daftar untuk akaun blogger lah. Blog percuma kita boleh daftar sekali menggunakan akaun Gmail lah. Untuk YouTube dan juga Google AdWords lah, pay per click. Okey, gunakan lebih, ini persiapan lain. Selain daripada kita buat Gmail, gunakan lebih dari satu internet browser. Faham tak apa itu internet browser? Internet Explorer contoh dia, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Mozilla, macam-macam lagi lah. Okey, banyak tu, tapi saya hanya menggunakan dua je. Menggunakan dua pula, menggunakan tiga lah. Internet Explorer, Mozilla Firefox dengan Google Chrome. Kalau biasa-biasa buat dua je, saya akan gunakan dua yang di atas ni lah. Dan benda-benda internet browser ni kita boleh download di filehippo.com. Filehippo.com ni tak payah susah nak daftar baru baru nak download. Buka aja, search, jumpa, klik, download direct. Okey, simple lah. Okey, ini pun persiapan lain. Sediakan buku nota. Buku nota ni penting. Sebabnya kita ni nak bagi sistematik ni, orang daftar dengan kita, dia tanya lain, dia kata, dia janji, okey, minta maaf bang, saya duit modal tak ada, 2 minggu lagi saya janji saya nak upgrade. So ambil nombor telefon dia, 2 minggu lagi dia nak upgrade, catat dalam buku. So bila kita free tengok buku, rupanya ada orang nak upgrade Ultimate lah, dia janji hari tu, kita follow up. Nampak efektif tak? So kita sediakan folder khas di desktop lah. File-file kita kat desktop biar penuh dengan WMA. Kalau abang tengok laptop saya, kat desktop yang banyak-banyak WMA lah. Apa itu WMA, senarai package, nak ultimate bulan ni, senarai dalam ni, PE, senarai PE, tiada kad kredit, langkah mudah. Contoh, dekat email tadi, dia hantar email kat kita tanya, saya tak ada kad kredit, macam mana nak upgrade? Saya buka desktop ni, double klik, select all, copy, buka email, paste, send. Nampak tak? Tak payah kita nak buka tanya, kita tayar balik. Dah buang masa dah. Betul lah? Alright. Okay, promosi online. Ni baru masuk tajuk sebenar sebenarnya. Okay, nombor 1, email marketing lah. Email marketing ni semua orang ada email, semua orang ada kawan-kawan. Ini yang paling basic, memang saya ajar lah. Walaupun kadang-kadang hari ni kita ada email kawan tu, kita ada 100 email. Tapi jangan haraplah 100 email tu akan buka website kita. Sebabnya email tu memang wujud.
Kadang orang tu dah meninggal dunia, kita tak tahu. Kadang orang tu dah tukar akaun lain. Ya. So hantar juga. Kita ni hantar juga. Bak kata saya pula. Bak kata saya cakap kat dalam saya, nak promosi ni memang kena rakus gila. Kita kena rakus buat promosi lah. Jangan rakus benda lain pula